Lepas berlalu bukakan yang baru, simpulkan ikatan bahagia selalu. Tengok sini tadi kan, so dah terbukti. Saya tak bayar dia orang, tu jujur daripada dia orang sendiri. Hari ni Irsyad dengan penyampai-penyampai suria lain, kami semua datang ke Mass Music Studio. Kita ada collab lagu raya dengan Toyota. Lagu raya Suria tau, lagu baru, terbaik. Jiwa kalau bab menyanyi ni ada nervous. Sorry. Bila saya tahu yang Kai akan nyanyi, saya nervous. Saya sangat excited, rasa macam kita record lagu keluarga. Walaupun first time masuk dalam studio ni bersama dengan Luka, kita orang dah kenal lama. Tahu mula tak tahu lagu ni siapa yang cipta. Dia dah cakap, oh ni Luka cipta. Hah? Serius lah? Luka cipta lagu kita? Dia punya lagu tu sesuai kita dengar macam vibe-vibe nak raya, nak berbalik kampung kat ni kan? Betul, yang tak nak balik kampung pun bila dengar lagu ni, mudah-mudahan akan balik kampung. Semua Okey, baik. Happy sikit lah. Happy. Bila Surah FM datang approach lagu raya, Luka pun buat custom made lah sesuai dengan suara-suara penyampai Surah FM. Bersama kita raikan suria. Dia macam ada mood-mood salsa. Sama samba sikit. Betul, samba. Ui, Kak Lin tahu samba. Tapi ceria lah kan? Yes, lain lah. Version dia lain Dalam sikit lah kali. kesedihan ada keceriaan. Nak ikutkan semua part pun mencabar. Sebab lagu ni dia ada lengguknya. Bukan semua dah dengan rasa sengau-sengau nak bagi lengguk lagi. Kalau tak percaya tengok Kai. Tak ada, macam tengok sendiri kan, macam tadi macam relax je kan. Selamat Hari Raya. Untuk kawan-kawan saya yang lain, untuk recording ni kalau boleh bagi effort sepenuhnya. Yang specialnya tahun ni kita muzik raya memang ada menari juga. Umurnya mati sikit. Kau suruh pula aku menari ni, Dik. Dia rentak raya tapi rock. Tapi dalam banyak-banyak bakat menari paling tak ada. Tapi dulu cuma pernah join hip hop. Saya boleh buat backflip, boleh buat headspin. Cuba try. Sekarang tak boleh lah. So far okay. Walaupun stepnya susah, kita punya coach dia ajar dia step by step. Kak Lin boleh buat, takkan saya tak boleh buat. Minta nyawa dia. Tapi memang betul lah, ni memang first time lah. Kalau betul-betul nak cakap belajar menari, ada beat sharp. Rasa macam hampir tak boleh buat. Rasa tadi first tadi aku dah give up sebab dia non-stop. Bayangkan non-stop 1 jam lebih kita praktis pun tak dapat-dapat. Cik Piau nampak muka dia tu, terbang-terbang berdebu-debu muka dia. Zaman sekarang ni kita loose, kita back to 90. Macam ni nampak. So, kalau macam warna macam gini, warna style dulu. Saya rasa dia macam traditional contemporary. Saya suka dengan outfit ni sebab nanti dalam MV tu Cik Pen nak menari. So, saya perlu bebas bergerak. Jadi suka sangat-sangat sebab dia punya design yang ada garis-garis ni nampak sangat punya vintage, klasik tapi still dalam moden lah. Kali mana yang selesa je. Yang paling penting kain dia tak panas. Tapi boleh menari sebab kita ada dance punya part kan. Buat apa kita nak fokus dekat orang nampak je kita cantik tapi kita tak selesa kan? Tapi suka boleh buat boleh tak? 1 sampai 10, 8. Kalau 1 hingga 10, 9 lah dik. Lagi satu was-was nak tunggu hari sebenar. Time-time tu lah butang tak ada lah, samping terlupa bawa lah. Tapi dia rasa tak payah pakai samping kan, okey kan? Tu. Love ke tidak? Mak love sangat.